Jaga orang kampung, jaga masyarakat, jaga bangsa. Saya rasa UMNO tu memang tak bagus sebab perkara tu telah di brainwash ataupun kita dah terpengaruh dengan masyarakat kampus yang mengatakan bahawa UMNO ni teruk, UMNO ni. Saya memang awal tu memang dah tak nak masuk lah UMNO tu. Dia bahayanya di peringkat mahasiswa ni. Saya memang dah masuk dalam perkara tu. Tetapi apabila saya terus berjalan, akhirnya kenal dengan Datuk Seri Khalid Nordin. Saya jumpa kawan-kawan jugalah bawa berjumpa dia saja, sembang, tengok dengar dia cakap. Dan ketika itu Datuk Khalid Nordin ni masa tu baru YB biasalah, ahli parlimen. Dia ni sentiasa cakap nak tolong orang, jaga orang kampung, jaga masyarakat, jaga bangsa, jaga agama. Ada sentiasa cakap soal-soal tu. Dan kita pun sentiasa didedahkan oleh Datuk Seri Khalid Nordin tu perkara-perkara untuk membela bangsa dan agama dan negara. Jadi kat situ saya mula minat semula. Inilah pemimpin ni lain sikit lah. Saya dah jumpa pemimpin lain, tapi jarang dia lah antara orang yang bercakap soal-soal ni. Jadi saya mula minat semula lah. Saya ingat saya ikut dia macam, ialah orang muda mencari kebenaran. Biasa itulah orang mudanya ideologi, mesti cari kebenaran. Dan kita berjumpa pula Yang Berhormat Khalid Nordin ketika itu, Datuk Khalid. Dan dia sentiasa bercakap soal perjuangan sebagainya. Itu yang saya mula minat semula.